Pengumuman atau Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Sebelum memulakan majlis kita pada petang ini, saya ingin menjemput Encik Muhammad Ainuddin bin Kamaluddin bagi memimpin bacaan doa agar majlis kita berjalan dengan lancar. Dipersilakan. وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin. Terima kasih Encik Muhammad Ainuddin atas dukungan doa seorang ya. Untuk semua. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan setelah melakukan yang berfungsi. Bagian atau Fauzi isu kasih usaha Perkhidmatan Dinas Bangsa Amin saya nampak Ruslan Kita Datuk Suhaimi APN Datuk Paduka Akidah Purnama semua rakan-rakan. Jadi dimohon Yang Berhormat Menteri untuk mengetik laptop bagi menyempurnakan kelancaran gabungan Persatuan Perfilman Malaysia atau GAFIMA dalam kiraan. Kita kira bersama-sama, okey? Dalam kiraan 3, 2, 1. Penyerahan MOU ini membuktikan kesepakatan antara persatuan-persatuan perfilman tempatan dalam menumbuhkan ikatan perhubungan industri dan pemain industri di kalangan rakyat film. Karyawan kerana penghargaan kepada sumbangan para seniman, seniwati dan penggiat industri kreatif. Majlis diteruskan dengan penyampaian sumbangan daripada para seniman dan penggiat industri kreatif yang menjadi nadi kepada pembangunan sinema dan lakonan dalam bulan wayang gambar akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil. Kami ni malah. Apa tak tahu? RTM punya. Kan? Opak. Ya betul. Sebab apa? Sebab 11 bulan kita dalam kedunia.
Okey.